Selamat berjumpa kembali. Ini seekor ayam. Saya nak berkongsi sebuah pantun. Kalau bukan di Taman Sin, mana lagi? Ayam bapa dia tidak di pagar. Maniam sentiasa berada di sini. Maniam jual ayam yang segar-segar. Menjelas singkat tentang pantun tadi. Mana lagi adalah perkataan yang kini viral di Melaka. Yang kedua, ayam bapa dia kan tidak dipagar. Kena dengar jelas, bukan bapa ayam dia tau. Yang ketiga, Maniam sentiasa berada di sini. Ya, tetapi pada hari Isnin dia cuti dan rehat. Betul lah Maniam? Betul. Betul. Yang keempat, Maniam jual ayam yang segar-segar. Mari tengok sendiri. Jangan saja percaya saya cakap. Tengok kesegaran dia di sini.